Tengok ni guys, ada berita baik. Dah confirm harga kereta CKD di Malaysia tak jadi naik tahun 2026. So korang tak payah risau. Sebab isu OMV 402 yang kita ceritakan sebelum ni dah ditangguhkan sekali lagi. Tapi ini belum full U-turn lagi ya, sebab Kementerian Kewangan hanya mengecualikan cukai ataupun duty tambahan ni selama 6 bulan sampai 30 Jun 2026. So sekarang harga kereta CKD ataupun pemasangan tempatan tak naik bulan January lagi, dia naik bulan Julai pula. Maksudnya problem ni ada lagi, masih lagi sangat-sangat kritikal, cumanya kerajaan dah tangguhkan 6 bulan ke depan. Bak kata orang putih, this is just kicking the can down the road. Instead of fixing the root issue, dia delaykan sahaja. Besok baru boleh fikirlah. Let lu. Lebih teruk lagi, kerajaan baru je bagi tahu semua syarikat kereta di Malaysia ni pasal keputusan ataupun kemaskini baru ni beberapa hari sebelum tahun baru. Korang boleh bayangkan tak? Company kereta yang buat bisnes berbilion-bilion ringgit di Malaysia ni kena tunggu sampai akhir tahun baru dapat update yang penting macam ni dari Kementerian Kewangan. Dan ini bukan pertama kali ya, dari tahun 2020 lagi pun semua kena tunggu until the very end of the year baru tahu harga kereta kena naik atau tidak. Kena ingat ya, syarikat kereta ni kalau dia nak launch kereta baru dekat Malaysia, dia kena plan berbulan-bulan, lebih setahun pun ada. Bukan dia boleh decide minggu ni, minggu depan dah keluar. So kalau polisi kerajaan Malaysia ni tak stabil, boleh suka hati je dia nak tukar lah, nak tangguh lah, U-turn lah, macam mana lah car companies nak buat decision besar, nak melaburkan dana besar di negara ni. Lebih baik diorang invest dekat negara jiran kita orang macam Thailand ataupun Indonesia yang ada polisi-polisi yang jauh lebih jelas dan stabil for long term. Lagi-lagilah sebab isu OMV 402 ni, idea dia nak naikkan harga kereta pasangan tempatan ataupun CKD sahaja tau, bukan CBU. Kalaulah jurang harga antara kereta CKD dengan CBU ni makin kecil, lebih baik diorang bawa terus import dari luar, tak payah susah-susah nak buka kilang dekat sini. In the end, yang rugi Malaysia lah, tak dapat investments, peluang pekerjaan lebih kurang, syarikat vendor dan supply chain tak maju dan kutipan cukai pun lagi sikit. So macam ni lah guys, aku nak kasih update sikit pasal industri otomotif di Malaysia ni. Harga kereta CKD tak naik masuk Januari ni, tapi dia mungkin akan naik bulan Julai tahun depan. Tu pun kalau dia tak U-turn lagi lah. So anyway guys, kami semua dari poltan.org dan saya sendiri Hafriz Shah ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk semua penonton kami. Happy New Year and thanks for watching.